Bukan orang saja ada lidah cabang 2, cabang 3. Saluran darah pun kadang-kadang cabang 2, cabang 3 juga. Mamat ni sakit dada, memang macam sakit jantung. Bila buat stress test normal. Jumpa doktor pakar lain buat CT coronary angiogram. Report CT angiogram kata tak ada major blockage. Semua nampak okey. Tetapi dia datang jumpa aku minta opinion, minta pendapat kedua. Aku cakap kat dia, kau pergi balik jumpa doktor pertama tu, minta dia CD CT scan tu. Aku dapat CD CT scan tu, aku analyse sendiri. Kita tengok dalam komputer, reproduce dia punya gambar lain, nampak macam ada blockage dekat saluran darah utama yang pergi depan jantung. Lepas tu kita terus buat angiogram dekat hospital aku. Yang sebelah kiri kau nampak saluran darah sebelah kiri ni, yang ni adalah saluran darah utama di dalam jantung. Kita panggil left anterolateral artery. Kalau kau tengok dekat arrow ni nampak dekat cabang 3 tu ada sumbat yang serius dekat 80-90%. Tetapi complicated sikit. Cabang utama ada sumbat, lepas tu dua-dua cabang dia pun ada jaga sumbat. Kau tengok dekat sini pun ada sumbat, dekat sini pun ada sumbat. Betul? Yang ni gambar rawatan sebelum angioplasty dengan stent. Lepas sejam setengah kita buat rawatan angioplasty dengan stent, nampak saluran darah utama dia nampak luas. Aku tunjuk kau orang, aku magnify sikit. Siapa yang rabun boleh tengok. Kau tengok dekat sini. Yang ni sebelum rawatan angioplasty dengan stent. Yang sebelah kanan aku zoom sikit adalah selepas rawatan angioplasty dengan stent. Yang penting cabang utama dia okey. Cabang kecil-kecil sumbat sikit tak ada masalah, kita biar aje. Jadi moral of the story, jaga lidah kau. Jangan banyak cabang. Akhlak dan lisan kena jaga. Sekian, terima kasih.